guys, macam biasa aku tak main game hari ni. Macam korang tengok lah tajuk sekarang. Aku set up PC, wifi aku ada kan PC satu set. Tapi tak adalah mahal sangat. Asing. PC mahal PC mahal. Tapi meja, kursi lain tu pun ada. So dia ada kat aku. Mana yang support aku sampai 51 51 tu, thank you lah. Aku harap boleh naik pergi lagi macam stream yang lain. Hari ni aku tak buat konten tau. Aku just konten promo tu aku tak buat. Aku just macam set up PC untuk hari ni lah. Ni macam ni sekarang ni rumah aku dengan wife aku. Yang ini kereta buat aku lah. So kalau korang nak tahu harga PC total semua aku beli tu berapa? Dekat last video. Nanti last video nanti aku letak harga dia. So kalau korang nak tahu PC apa aku beli semua, macam mana aku set up, kita tengok. Okay guys, macam biasa yang ini keyboard aku beli terus dapat sekali free gift dia. Dia boleh tukar color ni je lah. Kalau yang ini bawah dia PC ni lah. Kalau kau nak tahu warna putih ke, warna hitam ke, warna apa ke, nanti kau tengok. Yang ni speaker. Kalau yang dua ni aku tak tahu lah. Yang ni kipas lah. Yang ni lagi satu aku tak tahu. Yang ini macam korang tengok korang boleh baca sendiri lah. MSI. Aku tak tahulah. Ni apa CPU lah. Aku tak tahu, lupa duk. Sorry kalau aku salah tu macam bawah tu kau boleh nampak Ryzen apa benda tah. Belakang ni aku pakai tu macam biasa-biasa lah. Aku tak ada bajet banyak sangat. Ini aku pakai meja untuk sementara. Kalau aku dah berjaya, aku boleh balik, aku boleh tolong wife aku macam mana dia tolong aku kan. So meja ni lah. Walaupun kau nampak meja lipat, aku starting nak streamer. So try je lah kan. Kalau yang ini yang ini monitor lah. Sekejap aku tepikan sikit. Ni nama monitor dia lah, IPS berapa ke? Satu berapa, 100 berapa entah, aku lupa nama dia. So kalau korang nak tengok aku set up macam mana, jom. Okay guys, macam biasa muka dia tak nampak sangat. Muka aku pun tak nampak sangat sebab aku kat dalam kereta. Aku tengah charge phone aku. Wife aku pun tengah pasang-pasang sebab dia kata dia tahu wife sikit. Ni Pap, kau tahu nak kenakan di kau apa ke Pap? Cepatlah Pablo. Ya, aku nak tengok apa. Kacik babi kau ni, betul-betul lah. Aku tak bagai. Dia cakap apa je? Cakap apa-apa. Okay, aku cakap. Dah boleh cakap ke? Dah boleh. Hai, nama aku Pablo. Pablo apa? Pablo Sigaraman. Sigaraman. Aku memang dari Muzan. Dari Brahman. Okay, so dia akan tolong aku lah. Pasang sikit bila aku tak faham. Sebab aku dah hidupkan PC aku tapi tak ada warna, tak ada colour, tak ada lampu. Sekejap aku PC tak ada ke ni. Okay, Pablo akan tolong aku lah macam korang tahu. So korang tengok je lah video ni. I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In Pelak tak payah bawa. it doesn't even matter. I tried so hard. In the end, it doesn't even matter. Weh ayang, kau pegang macam handphone lah.
Ini pelapik dia, kenapa kau tak ambil? Subhanallah. Dede. Mana Mam? Ya ke? Tak ada Mam ah? Yang ketak tu pun. Ada Mam dalam tu lah. Dia sekali lah. Hede lah. Orang tak main PC pun tahu ni. Ini macam mana? Okay. Ya yang kan abang tu cakap dia speaker yang dia yang beli, dia yang lupa. Malu lah aku sekali. Buka terus lah plastik tu baru buang kotak. Kenapa laki aku baik sangat ni? Tunjuk sikit. Ni punya stiker lah. Okay. So tak ada masalah dengan member aku tu lah yang akan upload tu. Tak ada apa dalam tu. Ambil dua-dua barang. Oh iyalah, lupalah pergi Mr. DIY beli pelak panjang. Kita ada. Kita ada, kita kat rumah. Terbalik. Ini bontot rupanya. Betul aku tengok kenapa pula yang tu tiba-tiba ke tepi. Betul. Ya, angkat dulu. Dia kena buka. Angkat dulu, letak atas. Takkan nak buka kat bawah. Tengok. Muat lah dia. Nak letak ke panjang kan? Muat lah. Ke tepi terus semua. Medong tu pergi buka supaya dia. Duit ya, ingat duit. Macam ni ya? Boleh lah. Tak, jangan rapat sangat. Tegak cantik. Tegak tak kita ingin menyemak macam menyemak je. Sengit-sengit lah. Hati-hatilah yang. Penat tu. Sumpah. Ni macam mana guna? Ni pasti. Tak, ni. Tengok. Ada tekan. Okey.
PC. Ni monitor ni kan ada plastik tu. Dia tak hidup lagi nanti ya. Hilang. Okay guys, macam korang tengok lah, PC aku dah siap set up. Sorry lah gambar aku sabar sikit. Thank you support aku. Aku harap korang semua boleh support aku daripada kosong sampai naik lah. Sebab aku nak balas balik jasa wife aku tolong aku lah. Okay, kita jumpa next content. Tengok macam mana nanti besok ke lusa ke aku tengah stream. Okay.